Assalamualaikum semua. Kali ini kami nak ajak you all jalan-jalan ke Tanjung Resang, Mersing. Tapi sebelum kami memulakan perjalanan ke Mersing, kami akan bermalam di Johor Bahru selama semalam untuk menikmati juadah-juadah yang ada di sekitar Bandar Johor Bahru. Kami dah sampai JB. Sekarang on the way nak pergi ambil kereta. Dah. Saya tak cakap, tak ready. Dah depan kereta dah. Okay. Oh, kunci lah kereta. Nanti adik bagi detail akak transfer. Okey, terima kasih. Dengan kereta sewa kami mulalah perjalanan untuk food hunting di sekitar Bandar Johor Bahru. Google Map yang cepat. Tapi Singapore always better. Oh, okey. Pasal compact. Pasal the roads in always tak updated sangat. Kat Malaysia punya. Google Map still updated. Ya. Destinasi pertama adalah Pasar Tani untuk kami mencari juadah untuk memenuhi selera kampung kami. Pindah kat mana? Rambut saya nampak. Okey. Sambal lebih sikit bang. Okey, terima kasih bang. Okey dah. You can press the flag. So bila you editing lagi know this is the part that you want to edit. Oh, saya dengar tu. Dengar. Macam flat. Dengar. Bismillah. Selepas sarapan, kami singgah ke pos laju untuk menghantar barang-barang Puan Salina ke customer. Assalamualaikum. Hari ni kami nak tunjuk our Airbnb stay for the night. Masuk-masuk terus nampak kitchen. Ada small kitchenette sebelah kiri ni. Dia ada oven, ada induction, ada microwave. Cuma oven tak boleh guna lah. But basically lengkap lah. Dan juga peti ais. Di sebelah kanan adalah tandas. Sangat spacious ya tandas ya. Selain daripada tu, di sebelah kanan juga keluar daripada tandas ada ironing board. Ada iron, lengkap lah. Dan dia studio punya design kan. Meja makan, tilam,
sofa, TV, tapi ni yang mahalnya. Tada! Jadi malam-malam boleh chillax tengok Singapura. Kok rindu Temasek. Jadi ada juga peti air. Peti air dah sebut, silap. Mesin basuh di bahagian luar ni lah. Kawasan luar. This is my requirement lah. Saya suka akan cari mesin basuh. Yang ni top load lah. Ada unit yang front load. Okay. So this is our stay for tonight. Esok pagi-pagi lepas subuh cari breakfast. Kami slow and easy menuju ke Mersing. That is our destination. Ini nak santai-santai je. Kami on the way pergi makan malam, alright? We are going to have dinner. Tak tahulah. Tak tahu kita nak dinner dekat mana. But kami dah research ada food truck. Ada tempat food truck. Nanti bila sampai, let's do a 360 camera review. Alright? Meluat nak terkencing. Mandi dia, itulah kan. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home itself. I've had enough. Under the world, all my problems that are solved. Kau kita, saya pun tak pedang. Okey, terima kasih. Sama. Itu boleh kamera. Kan tak nak share. Ini video ni. Foto mentai ya. Tak bisa buat dari Tapi ya. Sama-sama. Kita lagi yes. Okey, kita dah nak keluar daripada atau check out daripada Airbnb. Kami nak menuju ke destinasi kami yang sebenarnya, di Mersing. Kau tak kau pun untuk 2 pound saja. Ni baru nak ada masjid tinggi-tinggi je punya apa ni yang tinggi tu bagi Lampu dia macam apa pula? Tulang. Katanya lampu yang coklat ni bersih sikit. yang ini je yang tough sikit. Destination is on the left.
Hai, Assalamualaikum. Kami dah sampai dah dekat Mersing. Nampak? Inilah, Alhamdulillah, walaupun last minute berjaya cari chalet yang nampak pantai. Terus daripada pantai, ni kawasan chalet kami. Dan yang paling seronoknya, Alhamdulillah lah, baru 3 minggu dia buka chalet. Milky Way at Mersing ke, I think is the name. Nanti kita check lah. Okay. Ini dia ada 4 unit. Satu unit tu besar, lagi 3 unit tu size standard. Unit paling kiri ni Saturn. Okey, maafkan cek no. Ini yang kami booking punya lah. Very seronok, excited, you know. Tak sabar. Okey. Ada kawasan luar, dah ada hammock. Bila nak santai-santai. Dan kereta kami parking betul-betul sebelah unit ni lah. Boleh nampak kereta yang kami sewa. Dan this is the name of the accommodation. Milky Way, Mersing, Stargazer Home and Cafe. Cafe belum ada lah. Dia baru 3 minggu. And then this is the unit. Jom kita masuk dalam. Cakap banyak pula. Doa. Okay, Assalamualaikum. Tada. Nampak? Cik suka, excited. Yang paling penting, sofa dia kain kasar. Dia ada sofa bed. You can actually sleep 4 in this unit. Kat atas, kat bawah lagi 2 orang. Kat atas 2 orang, kat bawah lagi 2 orang. Dan bila kita masuk, dah ada disediakan peti ais. Reasonable size, bukan kecil. Reasonable size. Tak boleh masak kat sini. Ada sejadah, ada bantai, ada TV, ada Kowe water filter. Boleh tengok di sebelah kiri saya ni ada snack. Ni semua it comes with the accommodation. Saya pun tak tahu sebenarnya. Tiba-tiba tadi bila check in, yang in charge untuk kawasan ni dia cakap apa akak nampak makanan tu termasuk dah untuk akak makan lah, boleh makan, tak ada masalah. Jadi memandangkan saya ni jenis curious, buka lah peti ais. Ada ke benda? Tak ada. Semua ni boleh. Ni Pak Dukun suka lah ni. Tengok dia dah senyum. Ni pun suka lah ni. Ada anggur. It's the small things yang buat orang happy. Ni ada tapai. Dengan coklat. Coklat cek. Then on my right adalah bilik air. Sangat bersih dan cantik. Ada water heater. Dan dia tak fancy, clean look, which I like. Dia tak payah fancy-fancy sangat. Yang kat luar ni memang very cozy vibe. Lepas tu ada kapet. Sebagai penggemar kapet, memang kita sukalah. Jadi diharap lepas-lepas ni siapa yang masuk, jagalah kebersihan, dan I hope the management able to maintain. Ada aircon. Dan tempat tidur kat atas. Wah, this is interesting. Ni kawasan dekat bahagian atas, kawasan tempat tidur lah. Ada satu tilam queen size. Seperti yang anda boleh lihat, complimentary ada t-shirt, ada sejambak bunga, jambangan bunga. Ada tilam single bed also, mattress, sorry. Dan yang paling seronoknya, kita duduk kat sini tetap nampak view laut tu pasal mereka pakai glass. Either from here or from the top here, you can see. This is nicely thought. Sangat-sangat suka. Sangat-sangat impressed sampai I'm lost for words actually. Dia macam, sukanya nampak laut. Macam tu. Cik sukalah. Nak tidur pun, bangun pagi pun laut. Suka. Apa pun, kadang-kadang dalam hidup ni, kita kalau we keep on rushing for things, we have to take a moment untuk enjoy kehidupan dengan yang tersayang, sebab kita tak tahu bila mereka akan pergi. Jadi bila kadang-kadang kami ni bila ada masa terluang, inilah cara kami spend time. Selain daripada camping, kami sukalah macam duduk chalet yang nampak view laut.
Macam tu lah, menghargai each other. Okay, Assalamualaikum. Ni bunga ros betul ke? Sekejap. Okay. Tapi the thoughts that matter. Untuk makan malam, kami keluar sekejap ke warung Mak Midah yang letaknya 2 minit perjalanan dengan kereta daripada tempat kami tidur. Ini pula pemandangan waktu malam di Milky Way Mersing. You all nak tahu tak kenapa tempat ni dinamakan Milky Way Mersing? Pasal spot ni adalah spot yang terbaik untuk kita tengok Milky Way. Tak tahulah pula dalam bahasa Melayu ni Milky Way ni kita orang panggil apa Second day di Milky Way Mersing, tempat chalet dan resort tepi laut. So baru habis jogging, and then Puan Salina pun biasalah dia tengah kering-keringkan baju apa yang patut. Kami tengah melipat. Alright. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum semua. Kepada angler-angler ataupun pemancing-pemancing whatever you call yourself lah. Bila dah tangkap ikan kan, you all nak tangkap ikan, you all bawa lah korang punya sampah masuk dekat pantai, sila bawa keluar. Jangan tinggalkan ni macam. Okay. Kalau cek penunggu pantai ni kan, cek ikut korang balik, sampuk anak bini korang. So how do you know it's the anglers? Kenapa macam mana cik tahu kan? Malam semalam dekat sini. Bukan malam semalam. Dan tadi pagi, malam semalam Tadi pagi bersusun angler-angler kat sini. Ada event. Event kot dengan you all punya you all punya muzik yang kuat. Muzik semua simpan kat rumah. Nelayan-nelayan tu pun tangkap ikan tak pakai muzik pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Take off.
sekarang, Assalamualaikum. Apa yang specialnya dekat di Milky Way Mersing ni is pagi-pagi ada breakfast weh. Sayang, sayang. Okay, sebelum kita joget-joget semua, kita sarapan dulu. Right. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana Taruh sini, nanti taruh the Milky Way Mersing. untuk reels. Real breakfast pula. Nak baca sekali ke nak record? Tak payah dah lah. Baca lagi sekali. Auzubillah minasyaitanir rajim. Main-main. Main-main nak baca betul. Tangan tu. Dia terbang. Allahumma barik lana wa zakna amin. Kat sini sayang. Makan bang. Saya nak cuci tangan lah. Whatever float your boat lah kan. Aduh lah. This is, You love the experience? I love the experience. Jom makan semua. Bismillah. Nasi mak dia sedap. Suap rolling. Sampai kau tak mau makan. Ni experience dia. Experience dia makan tepi laut pagi-pagi selepas jogging dengan desiran ombak. Mana dapat? Makan tepi laut pagi-pagi lepas jogging. Dengan desiran ombak. Dengar tu. Itu desiran ombak. Pagi-pagi dengan desiran ombak. Bukan dengar DSO punya jeritan. Sini ada semut punya rumah. Tak, sebab tu I move. Pasal bila sejuk, dia duduk bawah. Ni, kita nak duduk kat bangku. Meja ni okey. Tapi ni bukan semut gatal, okey lah. Nampak? Bukan semut gatal. Ni semut hitam. Dia tak rigid je lah. Dia semut gatal kerengka. Itu kan. Annoying. I nak buat sini. First kali. Ini semua I tanam shell box. Dah.
Tengok. Tak. Nampak? Nampak. Center. Nampak. InsyaAllah we'll be back. Nasi lemak dia bukan banyak lauk. It's typical of nasi lemak kita beli. Nasi lemak yang Kupang dulu-dulu RM1. Ada ikan bilis 2-3. Telur tak ada. Ada timunnya. However, the flavour nasi dia tu berasa lemak dia. Sambal dia tak mana leting. Itu yang suka tu. Siap. Saya lebih suka. Portion ni pun sikit. Saya apa? InsyaAllah, inilah salah satu impian kami bila dah bermastautin di Malaysia. Kami ingin menjalani sisa-sisa hidup dengan tenang dan tahap stres yang rendah. Kota lupa putih saya lupa. Banyak. Assalamualaikum. Kami dah 2 hari di Milky Way Mersing. Sekarang pukul 6.30. 6.30 kami nak cari makan. Kami nak pergi satu restoran ni. Kami nak cari sotong goreng tepung. Kalau ada lah, insyaAllah. Kalau tak ada pun apa-apa goreng tepung ke, tepung goreng tepung pun kami makan. Ya, kami tak kisah. Okey. Assalamualaikum. Best lah pula bunyi. Hai, Assalamualaikum. Untuk dinner hari ni kami nak try cafe Kasih Honda Corner. Dia known for asam pedas dengan seafood. Dan kelihatan ada sotong goreng tepung, ada ketam, ada udang. Jadi kita bagi Pak Doktor dulu. Kami nak order ayak dulu. Holic ais kurang manis satu. TO panas. TO panas kurang manis juga aja. Makanan saat ini kami bagi. Okay. Kami nak bungkus makanan. Yang ni minum. Terima kasih, Dik. Teh apa? TO panas. Kurang manis. And then ada sikit jus lah. Takkan satu tu. Sotong dengan kuah masuk air. What do you feel like eating? Asam pedas ke? Ke terlampau pedas? What do you feel like eating? To compliment. Asam pedas satu. Okay, tengok asam pedas apa ada Ikan bakar ada, nasi ayam penyet ada. Bakar ikan. Ikan bakar nak Okay, dah cukup lah. Lepas tu kita minta lah ada sup tak nak kosong. Boleh. Pasal kalau kita ambil asam macam ni ikan bakar, lepas tu nak buah asam pedas je boleh. Dah cukup. Dah. Ikan bakar ada apa? Ikan apa? Nanti tanya Kerong macam mana harga ikan dia. Ikan apa? Ikan sangkak ke apa?
Okey, tengok. Ini pun bersih kan. Suka walaupun daripada kucing kan. Betul tengok tu tengah relax-relax. Kawan kepada Abu Girl. Dengan Oyin. Semua kawasan dia bersih. Tak adalah kita nampak dia punya bom ke di mana-mana. Pasal setengah tempat ni, pasal satu orang suka buang tu one thing. Tapi kita menjaga macam mana lah kan, nak bagi selesa pengunjung kan. Macam ni kita pun seronok. Macam nak pin. Nak pin. Safe, tekan safe. Mana? Tada! Breakfast is ready. Okay. Boleh. Assalamualaikum. Hari terakhir kami dekat sini selepas seminggu. Right. Hari breakfast pagi ni nasi Dagang. okey. Nasi dagang ni asal-usul dia daripada makanan Mak Saleh in English nama dia treat rice. Treat rice lah, nasi dagang. Lagi apa yang kita dapat? Bihun goreng, kuih kaswi my favourite, and kuih hijau ni tak tahu pula apa nama dia, green kuih. Okey. Okay, Assalamualaikum. Tidak. Kisah kat I. Jom makan. Bini sayang tanpa hesitation Sekejap. Yang ni nak kena ada birul. Nak ambil pinggan ke? Buat alas tuang nanti dia meleleh pecah. Inilah. Yang Abu Girl tu baru main nak bagi tak ada Assalamualaikum. Dah kena marah. Nah. Sayang. rasa lunch kita pun settle. Settle. Lunch is settled. If boleh maintain kan, this place is nice. Ya. Maintenance tu lah. Nak kena macam some places tu dia tak maintain kan. So, hopefully they able to maintain lah InsyaAllah.
We will be back. InsyaAllah. Tisu dah tak ada, habis. Tak tahu. Nak I minta lagi. Kelas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Nak keluarkan ikan. Baiklah. Abang nak cakap dengan Tapi kau mesti ambil daripada obat kan? satu saya satu. Ini banyak kan? Pakai line lah katanya. Kita lihat asal. Assalamualaikum semua. Kami dah bersiap-siap untuk check out daripada The Milky Way Mersing. Selama 4 hari ni kami rasa tenang, kami really enjoy dekat chalet yang menghadap laut. Kami just lepak and do nothing. Kami just enjoy nature. Dengar desiran ombak. Walau bagaimanapun, Cik nak habaq lah. Planning untuk trip ni agak ad hoc. Initially, Cik macam berbelah bagi lah. Lepas organize course ni selama 6 minggu, nak pi ke tanda pasal trip-trip macam ini kita perlukan planning, kita perlukan logistik. Alhamdulillah Puan Salina, bini Cik ni plan, dia pun cari tempat yang okey, ni lebih daripada okey lah. And kami pun go je lah, pasal inspirasi kami satu hari kami akan menjelajah seluruh Malaysia. Dan kami juga tengok YouTube kadang-kadang YouTubers ni mereka pergi ni is apa adanya. Mereka tak perlu macam perlu 4x4. Yang ada tu pakai Myvi je, mereka boleh menjelajah. So kalau tunggu sampai semuanya perfect, takkan menjadi. So Cik nak experience tu dulu sebelum satu hari nanti insya-Allah Cik akan bermastautin di Malaysia ni